So guys, bila kita nak cerita pasal hari ni, kita punya seram selebriti pula. Seram ekstra kita hari ni guys. Sebenarnya kan lately ni Acap perasan lah macam-macam benda pelik-pelik lah berlaku Bila kita cerita cerita-cerita pasal horror-horror ni kan, baru-baru ni Acap ada tengok. Ada satu klip ni. Tak adalah baru pun. Adalah seminggu dua. Pasal ada seorang kakak ni, dia tercapture satu budak ni yang dekat kantin sekolah, berbaju sekolah, time cuti sekolah. Mana datang pula budak tu? Kau bayangkan, kalau aku jadi akak tu pun aku goyang baik. Sebab benda-benda yang melampaui logik ni, memang kita tak boleh nak fikir lah kan. Sebab bila Acap baca ataupun Acap tengok tentang kisah itu, sebenarnya ada satu kisah yang Acap pernah baca yang similar, yang lebih kurang sama dengan kisah yang akak tu lalui lah. Tapi mungkin momen akak tu tak ada lah, lama. Dia macam dapat, dia terus belah. Dia macam takut lah kan. Itu gambar lah kan. Bukan video, tak silap aku, gambar. Kan? Ke aku macam pernah nampak benda tu video lah. Tak ingat, tapi macam gambar je lah. Tapi bila cerita pasal benda tu, Acap ada satu story yang Acap rasa, tak apa, kita borak-borak sikit-sikit lah. Santai-santai lah kan. Kita borak sikit pasal story kakak ni. Acap tak ingat nama kakak tu Hanisah kot, macam tu lah. Dia ada cerita yang dia ni pernah, dia ni tender kat kantin tau. Okay? Dia ni tender kat kantin. And then biasalah orang tender kat kantin ni akan sampai awal. Nak masak, nak prepare barang-barang untuk diberikan kepada student-student yang akan datanglah di pagi hari. Mungkin kantin tak adalah buka pukul, kalau asrama mungkin asrama akan buka awal pagi sebab budak-budak akan turun sarapan dan sebagainya lah sebelum ke sekolah. Tapi kalau kata sekolah harian ni, tak silap Acap, biasanya tak adalah pagi sangat. Dia orang punya preparation tu tidaklah macam 5-6 pagi dah kena sampai. Tidaklah. Mungkin ada, atau mungkin lambat sikit lah. Macam tu lah. Okay, cerita pasal kakak Anissa ni tadi. Dia kata waktu dia sampai ke sekolah tu, around waktu tu lepas subuh lah, dah 6 lebih macam tu lah. Dia dah sampai, dia dah prepare untuk makanan waktu pagi lah. Waktu pagi ni makanan tak adalah heavy sangat kan. Dia prepare benda-benda yang ada, benda-benda yang sempoi je waktu tu. So ada satu ketika ni, budak-budak dah datang sekolah. Dah datang ni, dah ramai datang. Ada cikgu-cikgu yang tak sarapan dekat rumah, dia sarapan dekat apa ni, dekat sekolah dan sebagainya. Ini prepare macam biasa, tak ada hal. Maksudnya dalam pukul 6 lebih tu dah ada orang datang lah kan. Dia pun tak faham kenapa datang awal sangat. Tapi mungkin sebab pukul 7:30 dah start perhimpunan kan. Okay, pukul 6 lebih tu ada seorang cikgu dia datang.